Hai semua, selamat datang ke episod baru Silap Saya. Saya adalah host untuk episod ini, nama saya Mujahid. Pada episod ini, Ani akan ceritakan tentang kisah silamnya. Dengan tidak membuang masa, inilah Silap Saya. Hai, nama saya Ani. Dan inilah cerita saya. Saya ni seorang ibu tunggal. Anak saya masih primary school lagi. Bekas lelaki saya pula kaki judi. Kehidupan saya selalu stressful. Saya bekerja sebagai seorang cleaner. Dan kadang-kadang saya part-time hantar makanan. Yalah, untuk cari duit ekstra kan. Senang cakap, kehidupan saya ni kais pagi makan pagi, kais malam makan malam. Saya masih ingat lagi pada suatu hari saya balik dari kerja, kehidupan saya berubah selamanya. Kejap. Ya? Cik siapa? Muhammad Hakim mana? Dia tak ada. Muhammad Hakim tak tinggal sini? Dia tak dekat sini. Dia bekas suami saya. Kenapa? Oh, bekas suami. Bekas suami kau ada pinjam aku duit 20,000. Bila nak bayar balik? Tapi dia tak tinggal sini. Aku tak heran dia ada atau tak ada. Apa aku tahu bekas suami kau ni pinjam aku duit, aku nak duit aku balik. Awak ni siapa? Aku tak rasa kau nak tahu aku ni siapa. Tapi apa yang kau perlu tahu, kau cari bekas suami kau untuk bayar aku balik. Kau faham? Tapi dia tak ada. Mana saya nak cari dia? Kau dengar sini bekas suami kau dah pinjam aku duit. Sebelum aku bakar rumah kau ni atau buat apa-apa kat kau atau anak kau, lebih baik kau cari bekas suami kau atau cari duit aku balik. Okey. Saya akan cuba cari dia. 1 minggu. Kau ingat tu? Bila saya dapat berita yang bekas suami saya ada hutang, saya cuba call dia. Dia pasal ni. Pasal tak angkat ni. Alamak. Dia betul lah kasi aku masalah. Jadi saya ambil keputusan untuk cari kerja ekstra. Ya. Besok saya boleh start. Ya. Okey. Jumpa besok Okey. Nasib baik saya dapat satu offer untuk kerja sebagai personal cleaner. Saya ingat hari pertama saya sampai di rumah klien saya. Wow, cantiknya tempat ni. Wah. Aku nak kena kemas lah. Rumah klien saya ni, dia sewakan orang. Jadi bila orang dah habis sewa, saya lah yang tolong kemas. Lepas saya kemas, dia akan selalu tinggalkan duit gaji saya di atas tebel. Terus terang, saya happy sangat dengan kerja saya ni. Yelah, kerja dia pun senang je actually. Dan gaji pun dapat immediately. Pada suatu hari tu, lepas saya kemas-kemas, saya perasan duit gaji saya tak ada kat atas meja tu. Jadi saya pun call lah orang rumah tu. Duit aku mana? Saya tak ada duit lah. Hello? Ya, apa kak? Duit gaji I tak ada dekat meja. Oh, lupa nak letak Okey. Tadi gini. You masuk dalam bilik, you buka drawer. Dalam drawer tu ada tabung. You ambil duit dari situ lah. Boleh? Okey lah. Thank you. Drawer? Drawer mana?
kot. Oi, banyaknya duit. Pada keesokan harinya, saya tengah siap-siap nak pergi kerja. Tiba-tiba, ni dia kau. Duit kau mana? Ada ni. Cepat sikit lah. Ni apa? Kau buat kelakar aku apa? Tak cukup ke tu? Bekas suami kau pinjam aku 20,000. Kau kasi aku ni? Tak cukup ke tu? Kau jangan main-main dengan aku Kau tak sayang anak kau Kau dengar sini Aku tahu anak kau kat mana tau. Kau sayang anak kau, kau lebih baik bayar aku balik. Kau nak main game ni dengan aku, kau jangan sekali-sekali fikir kau nak call polis. Bakar kau dengan anak kau sekali. Aku kasih kau 2 hari. Baik kau bayar aku balik. Kalau tak, naas kau. Kau ingat bila saya pergi kerja itu hari, otak saya dah terganggu dah. Dah stres, rasa macam nak call polis pun ada. Tapi saya dah kena ugut macam gitu, saya pun takut sendiri. Saya tak boleh stop fikirkan anak saya. Saya cuma risaukan satu je, keselamatan anak saya. Tiba-tiba, saya teringat. Saya tahu apa yang saya nak buat ni salah, tapi saya tak ada pilihan lain. Aku tahu anak kau kat mana tau. Kau sayang anak kau, kau lebih baik bayar aku balik. Saya rasa saya terpaksa buat benda ni semua demi anak saya. Bila saya balik rumah tu, saya dah rasa menggelisah habis. Penyewa rumah tu asyik call-call saya je. Saya pun buat bodoh je lah. Bukan apa, saya pun rasa takut. Dan tiba-tiba, siapa tu? Awak siapa? Nama Kak Ani ke? Ya, saya. Boleh ikut saya pergi ke balai? Kenapa? Kami ada investigation. Ada beberapa soalan nak tanya Kak. saya tahu saya dah kena tangkap.
Bila diorang bawa saya balik ke balai, saya cuba explain situation saya. Tapi diorang kata, salah itu salah. Bila saya kena masuk, saya rasa menyesal. Saya buat benda ni semua sebab saya takut dengan orang Along. Bekas suami saya dah hilang terus. Along tahu mana saya dan anak saya tinggal. Kalau apa-apa jadi kat saya tak kisah. Tapi kalau apa-apa jadi kat anak saya memang tak boleh maafkan diri sendiri. Benda yang saya buat, adakah pilihan terbaik? Mungkin tidak. Tapi dalam keadaan dan masa yang saya ada, saya rasa saya dah buat sedaya upaya. Saya rasa macam dah tak ada pilihan lain. Bila saya dah keluar, saya fikir balik. Memang saya boleh buat pilihan yang lebih baik. Actually dari mula, saya boleh je call polis. Diorang boleh tolong jaga saya dan anak saya. Diorang boleh tolong dengan Along dan juga boleh tolong cari bekas suami saya. Terima kasih semua sudi dengar cerita saya. Saya harap korang boleh belajar dari silap saya. Itulah kisah Ani. Saya harap anda dapat belajar a thing or two from this episode. Dan ingat, kalau anda melalui masalah seperti Ani, hubungilah polis. We are very fortunate to be in Singapore because we have plenty financial advisors here to help you with your financial planning and for you to make better financial decisions. But always remember, here in Singapore, it is best to go to the police to ask for help because I'm sure they can always solve your problems. And with that, thank you so much for watching this series of Silap Saya. I hope you guys learn a few things from this series, from financial planning, mixing with better friends, calling for help for mental issues, and also relationship counselling. Hopefully we get to see you again for season 2.